Okey, baiklah tuan-tuan. Saya nak teruskan perbincangan kita seterusnya dengan bertanya kepada tuan-tuan satu soalan. Pernah tak tuan-tuan menerima ataupun melihat website yang simple sebegini? Okey, maksud saya simple di sini, dia ada sedikit gambar, dia ada sedikit ayat, dan ayat ini selalunya ayat yang power. Dan di bawah di sini kita akan nampak ruangan untuk diisi, di mana kita akan diminta masukkan nama, email, dan ada button hantar ataupun button submit di bawah sini. Okey. Apabila kita isi nama, kita isikan email, okey, dan kita tekan hantar di sini, kita akan dibawa kepada satu muka surat lain yang yang dipanggil juga thank you page, ya. Dan kita akan diucapkan terima kasih kerana subscribe kepada sistem itu, dan dia kata sila buka email anda dan sahkan permintaan anda ataupun confirm your subscription. Okey, pernah ya? Saya rasa anda semua pernah buat begitu. Dan apabila kita baca arahan di dalam laman terima kasih ini, dia kata sila buka email anda dan confirm your subscription. Kita pun ikutlah arahan dia, bukalah email kita, dan kita akan dapati dekat sini akan keluar satu message confirm. Dia minta kita confirmkan. Okey, kat sini tak adalah sebab kita belum subscribe ya. Dia akan keluar di sini. Dia kata sila buka message itu, dan dalam situ ada link confirm. Kita pun bukalah message ini dan kita klik pada link confirm di dalam email ini. Sebaik-baik saja kita klik pada link confirm itu, tiba-tiba kita sudah pun dibawa kepada kepada halaman bisnes dia ya, bisnes tuan punya sistem tadi itu. Dia bawa kita terus ke laman web bisnes dia, dan di sini bermulalah proses jualan. Okey. Dan semasa kita klik confirm di dalam email kita tadi itu, semasa kita klik confirm, sebenarnya okey, orang yang membuat promosi menggunakan halaman ini tadi telah berjaya menambah seorang lagi subscriber, dia panggil subscriber ke dalam sistem dia, iaitu sistem yang kita kenal sebagai autoresponder. Kalau anda pernah dengar perkataan autoresponder. Okey, istilah yang seerti dengan autoresponder ini juga dalam bahasa mudah kita sebut hantu raya. Hantu raya. Hantu raya ataupun toyol lah. Okey. Hantu raya dan toyol ini dia bekerja siang malam, tak tahu berhenti 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan juga 365 hari setahun. Tak ada cuti, tak ada komplain, tak ada MC, tak ada merungut. Dia bekerja mengikut arahan kita. Okey. Dan kita bayar gaji kepada dia sekitar $17 sebulan. Okey. Itu salah satu daripada sistem autoresponder yang saya sendiri pakai, namanya Traffic Wave. Kos untuk sistem ini $17 sebulan, tak ada yang free ya. Kalau yang free pun selalunya yang kurang bagus. Maksudnya dari segi deliverability ya. Maksudnya email yang kita hantar melalui sistem kita itu tidak berkesan sekiranya sistem itu sistem yang percuma. So, selepas saya sendiri mencuba beberapa sistem autoresponder yang ada, akhirnya saya memilih Traffic Wave. Kalau tuan-tuan nak mencuba Traffic Wave ini, silakan. Memang saya rekomenkan. Okey. So, kita nak fahamkan macam mana sistem autoresponder berfungsi. Okey. So, pertama sekali kita mesti sediakan dahulu sebuah landing page yang baik. Contoh seperti inilah. Ini kita panggil landing page. So kita kena buat dulu landing page ini. Standby kan satu landing page. Sediakan satu ruang di sini khas untuk kita nak masukkan borang. Borang ini datangnya daripada sistem autoresponder kita sebenarnya. Okey, borang ini sebenarnya di belakangnya ada satu kod yang sangat kompleks. Okey.
ada satu kod yang sangat kompleks. Sebab apabila kita tekan hantar saja dan kita confirmkan dalam email kita tadi, kita terus dibawa kepada website jualan. Tetapi sebenarnya apabila kita tunggu sekejap saja selepas itu, di dalam email kita ni akan muncullah mesej yang pertama yang bercerita tentang produk yang dia nak jual. Iaitu tuan punya sistem tadi tu, dia nak meniaga, dia nak menjual produk dia. So apabila kita confirm saja, sistem dia mula buat kerja. Okay, sistem autoresponder ni mula bekerja. Dia akan menghantar satu email kepada kita setiap hari, berterusan mengikut bagaimana dia setkan di dalam sistem dia. Okey, setakat tu boleh follow Okey. Kita mulakan dengan membina landing page kita. Alright. So kita pernah tahu kita ada platform yang percuma untuk kita nak membina website. So kita gunakan platform yang sama juga untuk membina landing page kita. Right. So kita ke Weebly dan saya mengandaikan kita di dalam keadaan logout. Okey, ingat kita sudah sign in ataupun kita sudah sign up ya dengan sistem Weebly, bermakna kita sudah ada kita punya account. So sekarang ni jangan kita sign up lagi sekali. Okey, kalau kita sign up lagi sekali bermakna kita akan ada dua account Weebly. So tak perlu ada dua account Weebly, sebab dengan satu account Weebly pun kita sudah boleh membina sehingga 10 website. So jangan sign up sekali lagi ya, jangan buat kesilapan ini. Ini banyak orang buat silap. Apa yang kita perlu buat, kita login saja. So cari butang login di sini. Bukan sign up ya, login. Klik pada butang login dan masukkanlah email yang kita guna untuk mendaftar sebelum ini. Kalau sebelum ini kita sign up menggunakan Facebook, login pun login with Facebook, tanpa perlu mengisi apa-apa di sini. Okey. Tapi oleh kerana masa kita sign up itu kita menggunakan full name, email dan password. So nak login pun kita terpaksalah masukkan kita punya username-nya di sini, iaitu email. So apa email yang kita guna itu hari? Yang sebelum ini kita gunakan Tun Teja 14@gmail.com. Passwordnya apa passwordnya itu hari? TEJA123. So kita login. Nampak? Apabila kita login, kita dibawa ke login page. Right? Kita belum lagi sampai kepada editor, baru sampai ke login page, di mana kita boleh nampak senarai sites ataupun website yang kita dah buat sebelum ini. Okey, nampaknya kita baru ada satu saja website yang kita buat sebelum ini. Nama dia Lina Leather Collections. Okey, dan kita punya URL web kita adalah leatherstore.weebly.com. Okey. Apa yang kita perlu buat? Kita just klik edit dan kita boleh sambung. Kita boleh sambung mengedit web Lina Leather Collections kalau kita memilih untuk menyambung edit. Okey. Kalau misalnya kita nak menambahkan satu site baru lagi dengan tujuan untuk membina landing page, okey. So jangan ganggu button Lina Leather ni. Kita buka satu site baru terus. Klik pada add site. Nampak kita seolah-olah bermula dari zero semula untuk membina sebuah website yang baru. Website yang sangat simple seperti contoh ini. Okey? Nak buat macam ini, sebiji macam ini contohnya. Right? So kita boleh guna ini sebagai panduan untuk kita copy saja sebagai contoh. Lepas ini kalau anda buat untuk keperluan sendiri, ubah sesuaikanlah gambarnya, ayatnya, logonya, ubah sesuaikan saja. Okey? Saya gunakan ini sebagai contoh sebab dia simple, mudah dan cepat untuk kita belajar. So kembali ke Weebly. So pilih site.
Okey, dan kita dibagi pilihan template-template yang pelbagai di sini. So, pilihlah satu yang kita fikirkan sesuai. Mungkin kita kecilkan lagi kita punya pilihan template. Ambil kategori sleek saja. Dan cuba pilih template yang sesuai untuk kita jadikan landing page. Okay, apa kata kita pilih yang ini sebagai landing page kita? Apa kata kita pilih yang ini sebagai template landing page kita? So, proses membina landing page ini samalah seperti kita membina website yang sebelum ini. Okay. So, saya dah sediakan satu contoh di sini untuk kita guna sebagai sampel. So, apa yang anda perlu buat, apa yang tuan-tuan perlu buat hanyalah copy saja maklumat ini, copy maklumat ini, dan juga nanti kita akan belajar cara nak masukkan form ini. Form ini datangnya daripada sistem autoresponder. Okay. So, saya tidak akan ulang balik sekali lagi nak tunjuk macam mana cara membina website. So, anda perlu rujuk balik kepada tutorial yang sebelum ini dan buatlah sebuah website yang sebegini. Okey, apabila kita sudah sampai dekat page ini macam sebelum ini juga, kita masukkanlah satu nama pilihan untuk jadikan landing page kita. Mungkin kita boleh namakan rahsia duit besar. Boleh. So, kita namakan landing page kita rahsia duit besar.weebly.com. Inilah URL-nya nanti. Okey, teruskan dengan continue. Kita pun dibawa ke editor. Apa kita perlu buat sekarang? Kita pergi ke pages. Okay. Pilih no header. Kita tak nak header yang ini. Kita tak nak header mengganggu kita. So, pilih no header. Alright. Dan ini pun kita tak nak page ini. Ini semua ni kita tak nak, kita buang. Okay. So, kita klik pada about tu, kita delete kan page about. Delete. Klik pada contact, kita delete kan page contact. Yes, delete. Home ni pun kita nak sembunyikan dia. So, hide page in navigation menu. Korang tak nampak pun perkataan home itu nanti. Okay. Dan tekan save and edit. Kita dah buang dah header tadi. Gambar header dah tak perlu ya. So, my site ini kita gantikan dengan logo. Carilah satu gambar yang kita ada di dalam komputer kita, letak sebagai logo. Mana ni gambar logo? Bubuh kat situ. Gambar angsa ke, letak sajalah apa-apa saja. Dan nak besarkan sikit logo tu, tekan edit. Okay, dan boleh besarkan dia. Gitu. Alright, dan save. Alright. Kalau tak nak logo ni pun boleh buang terus saja. Sebab template ini mungkin tak sesuai untuk pasang logo beginilah. Saya rasa sebab dia agak jadi terlalu panjang ke bawah. Jadi tak cantik. So, kita boleh bakul sampahkan logo itu. Right. So, kita boleh gantikan di sini dengan ayat kita. Apa tadi? Rahsia duit besar. Right. Dan kita gunakan elemen multiple column ini, tarik letak di bawah situ. Okey, sementara tu add text ini ubah menjadi anda patut tahu pun anda berhak untuk tahu. Okey. Okey, rahsia dia besar ya. Alright. Sebenarnya teks ini untuk tujuan nak linkkan ke laman-laman sosial ini semua, tapi kita abaikan laman sosial ini semua. Benda ini semua tak akan muncul nanti sebab kita tak letakkan link untuk
setiap satunya, tak ada link ya. So dia akan nampak ini saja nanti. Ini trik lah, kena pandai-pandai lah main dengan template ni ya. Okey, di sebelah kiri ni kita tarik satu elemen image, masukkan di situ. Masuk, cari elemen image. Tarik image letak di sebelah kiri dan kita tarikkan elemen teks letak di sebelah kanan. Okey. So kalau nak mudah, ambil je lah daripada gambar yang ada di dalam website tadi tu. Okey. Just copy image URL ataupun save image as di dalam kita punya folder tadi tu, folder images tadi tu, letakkan di sini gambar tu. Letakkan di situ satu gambar aja, bukannya banyak pun, satu gambar aja. Kemudian teks yang ada di sini copy je lah. Tak payah nak type semula Copy saja dan pergi ke Weebly kita, isikan di sini dulu. Teks yang kita dah copy tadi tu, right? Nak colorkan ke, nak merah, kuning, hijau kan, silakanlah, ubah sesuaikan saja. Gitu. Right. Lepas itu sini masukkan gambar yang kita sudah savekan tadi. Mana gambarnya tadi? Ni. Masukkan saja di situ. Okey. Dan kita sediakan satu ruang di bawah sini untuk kita nak masukkan kod borang nanti ya. Kod borang tu belum ada lagi. So kita standby kan saja satu elemen untuk menunggu kod itu, iaitu dipanggil apa nama ni, embed code ya. Tarik embed code ni, letak di dalam petak sebelah kanan gitu. Alright, di sini nanti kita akan pasangkan borang capture, dipanggil capture form yang datang daripada autoresponder nanti. So kita akan kembali ke sini nanti selepas kita sudah ada selepas kita mendaftar sistem autoresponder. So kita biarkan beginilah dulu, kita tinggalkan dulu. Nanti kita akan balik untuk pasangkan borang di sini. Barulah siap kita punya landing page itu. Simple saja kan landing page, right? Bila dah settle ini, kita boleh tinggalkan tanpa perlu kita publish dulu Tinggalkan saja. Dan kita nak pergi ke sebelah ni, 3 line yang di sebelah ujung ini, klik saja dan go to my sites. Kita nak tengok sekarang kita dah ada berapa site? 1, 2 nampak? Okey. Jadi 2 site yang ni kita skip sekejap dulu. So kita nak buat pula satu page lagi, iaitu page thank you ataupun laman terima kasih. Okey, add site saja. Macam mana laman thank you? Macam inilah contohnya. Okey. Okey. So kita pun macam biasa buat satu site baru. Okey. Carilah satu site yang simple saja, sekadar nak mengucapkan terima kasih je, Ambil je lah yang ni. Okey. Okey, dia suruh kita pilih satu subdomain, kita letak sajalah. Terima kasih. Terima kasih .weebly.com. Orang dah ambil dah. Terima kasih to you. Thank you to you. Terima kasih to you. So dah pilih nama begitu, so terus ke continue. Dan sini kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Right. Kita sembunyikan semua benda-benda ni. Right. Macam mana caranya? Kita pergi ke pages, about, sembunyikan ataupun delete teruslah. Kita memang tak perlukan pun. Contact pun kita deletekan dia, deletekan terus. Home kita boleh sembunyikan supaya orang tak nampak. Dan kita ambil no header save and edit. Nampaklah begitu rupanya. Right. So add text ini kalau kita nak letakkan sedikit ayat bolehlah. Saya ucapkan
berbanyak-banyak. Dah. Terima kasih. Okey, boleh juga letakkan macam itu. Right? Lepas itu di sini apa ayat kita ambil je lah daripada sini. Dah lah ya. So copy je dan datang kat sini. Tarik saja elemen multiple column tadi. Bubuh di situ. Dan tarik saja elemen teks, bubuh di kanan. Klik dan pastekan teks yang kita dah copy tadi. Dan sesuaikan colornya kalau nak. Sampai nampak cantik lah. So, di sini letakkan satu image ke. Okay. Kataan terima kasih ke ataupun apa-apa gambar. Nak letakkan gambar owner website pun boleh. So letakkan saya satu gambar kat sini. Thank you. Okay. Letak gambar angsa kat situ. Right. Kecilkan sikit gambar tu. Ikutlah. Satu email telah dihantar ke dalam email anda. Okey. Sila sahkan email tersebut dengan klik link yang diberikan di dalamnya. Ini anda ubahlah, tuan-tuan ubahlah kepada ayat sendiri ya, ayat yang tuan-tuan rasa power dan menarik, sedap didengar, ubahkan. Ini ayat instant saja saya bedal ni ya. Okey. So kita dah pun siap satu page yang kita namakan terima kasih. Right? So, yang ini kita boleh publish dah. Page ini kita boleh publish. Dia dah pun jadi website nanti. Okay. So, kita tekan continue. Website ini kita letak ada lah. Then continue. This wait while we publish your site. Kita tunggu sekejap. Dah pun keluar. So, inilah dia URL untuk laman terima kasih. Okay. Cuba klik dan buka tengok. Ini rupanya. Website dan ucapan terima kasih. Kalau kita klik pada option pada link my site sini, okay, kita dapati yang satu lagi tu rahsia duit besar ini belum dipublish. Okay, ini dah dipublish. Ini website bisnes kita. So kita edit pada rahsia duit besar. Website itu belum siap sebab dia menunggu untuk kita nak memasangkan kod ataupun kita panggil capture form code ya, daripada sistem auto responder. Okay, kita masih menunggu kod ini. Okay, so kita kena dapatkan kod ini dulu. Daripada mana kita nak dapatkan? Kita nak dapatkan daripada sistem auto responder. Okay, tapi sebelum itu biar kita biarkan dia dalam keadaan unpublished. Biarkan begitu. Kalau nak publish pun tak salah. Tapi biarkan dalam keadaan tak dipublish dulu. Sehingga kita selesai masukkan kod borang. Okey. Langkah seterusnya, kita pergi ke sistem autoresponder, iaitu type masuk di atas sini, trafficwave.net, okay, /members/mhdyusuf. Ini adalah link saya sendiri. Okey. Di dalam Traffic Wave ini ada sistem affiliate. Apabila tuan-tuan join sistem ini besok, masing-masing akan dapat link yang begini. Dan boleh kita promotekan kepada rakan-rakan kita yang lain. Dan ada juga peluang untuk dapatkan income. Walaupun tidak banyak. Tapi setidak-tidaknya masuklah juga. Okay, satu orang join dapat juga $17. Okay. So, bukan sikit duit tu $17 tu. Tapi dapat sekali sajalah semasa orang join. Selepas tu tiap-tiap bulan dapat juga, tapi tak banyak lah. Mungkin dalam $1 begitu setiap kali renewal dibuat. Okay, maknanya ada sistem affiliate lah. Nak faham detail tentang sistem affiliate tu, masuklah ke dalam site ni nanti. Tengok di bawah tajuk affiliates. Okay, ini pun satu peluang juga untuk mendapatkan pendapatan pasif. Okey, bila dah betul linknya tu di bawah Muhammad Yusuf, okey, klik pada 30 day
free trial. Okay. Klik pada 30 day free trial. So, tuan-tuan akan dapat ada dua pilihan di bawah sini. Sama ada nak ambil yang free trial untuk percuma 30 hari. Ataupun nak terus daftar untuk sistem berbayar sebanyak $17.95 sebulan. 17.95. So, kalau kita memang bercadang untuk gunakan sistem ini untuk long term, gunakan yang berbayar. Tapi kalau guna berbayar, kena bayarlah ya. Kena sediakan kad debit untuk buat payment. Okay. So, boleh juga ambil yang free trial. Klik saja pada free trial. Okay. So, apa yang perlu anda buat? Cuma isikan maklumat-maklumat ini sehingga selesai semua. Check apa button semua. Dan tekan enroll now. So, bila enroll now, kita dapatlah sistem. So, kita boleh login ke dalam sistem. Okey. Sekarang saya andaikan kita masing-masing sudah ada sistem yang traffic wave autoresponder ni.